Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pengurusi surah Al-Qarim, sama hadir imam, tambilan, dan tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah di atas pertemuan malam ini, dan saya pun syukur dapat sampai dalam keadaan yang sangat mengantuk ya. Sebab taklah sibuk cemari dan urusan jumpa kawan dan sebagainya. Jarak kawan jadi dalam pukul 3.6 petang baru sampai rumah. Kemudian dalam nampak ilmu kena gerak tu mengantuk sikitnya. Tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan datang ke sini, asalnya Ustaz Mahathir dah sebut kepada saya dalam 2-3 minggu awal untuk bincang satu topik. Tapi masa dalam perjalanan tu ada satu benda yang agak membuatkan saya confuse, tuan-tuan sekalian, iaitu berkaitan dengan apa pandangan mazhab Ahmad terhadap topik yang Ustaz Mahathir minta saya kupaskan. Jadi kerana saya terkeliru dengan mazhab Hambali bagaimana, saya minta maaf lah, saya minta hold dulu tajuk tu Ustaz ya. Kepada bulan depan InsyaAllah saya cuba perhatikan semula pandangan mazhab Hambali terhadap persoalan adakah makmum perlu membaca belakang imam ya. Jadi mazhab Hambali yang saya sedikit keliru, tuan-tuan sekalian. Dari hari ini kita masuk ke topik yang lain, iaitu bagaimana kaifiat mengerjakan salat sunat subuh. Adakah diringkaskan ataupun boleh dipanjangkan? Jadi kita bahas yang tu je ya. Soal ringkas panjang sebenarnya tidak penting. Yang penting kita sekadar nak tahu apa perbahasan ulama dan apa penghujahan yang mereka gunakan ya. Soal nak panjang ke, nak ringkas ke, itu cerita lain, itu cerita kedua. Cerita yang pentingnya ialah apa penghujahan, nas apa yang digunakan oleh alim ulama untuk mempertahankan mazhab mereka atau pandangan mereka masing-masing. Sebagai asasnya, tuan-tuan sekalian, pertama, ada sekumpulan ulama yang sangat berpegang dengan konsep apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu yang kita lakukan, tanpa ada tambahan ataupun pengurangan ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang kita lakukan. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, antara yang berpegang dengan pandangan ini ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan musafir, beliau menunaikan salat qasar dengan berjemaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Mungkin dalam salat zuhur rasanya ya. Usai sahaja mereka menunaikan salat qasar tersebut, tiba-tiba sebahagian jemaah itu bangun untuk salat sunat. Lalu Ibn Umar bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka sedang mengerjakan salat sunat Ba'diyah zuhur. Dan dia kata Ibn Umar, saya ni biasa bermusafir dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah pun buat salat sunat rawatib sepanjang safar. Kalaulah boleh salat sunat rawatib, apa guna saya qasar? Lebih baik saya sembahyang 4 rakaat daripada sembahyang 2 rakaat. Jadi Ibn Umar berpegang dengan konsep kita kena ikut apa yang Nabi SAW buat, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Manakala satu lagi bahagian ulama berpegang kita boleh melakukan amalan selagi mana tiada dalil larangan. Selagi mana tak ada dalil larangan, sama ada umum ataupun khusus, maka kita boleh buat. Contohnya kalaulah berkaitan dengan salat sunat subuh ni, ulama bahas boleh tak kita salat sunat beberapa rakaat sebelum salat subuh. Contohnya 6 rakaat sebagai contoh di hujung minggu, ataupun 4 rakaat. Ataupun boleh tak kita salat sunat subuh di rumah, kemudian kita datang ke surau atau masjid, orang belum lagi salat subuh, kita pun salat tahiyatul masjid pula. Boleh ke?
kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada ulama yang berpandangan seperti An-Nawawi, dibolehkan kerana tiada dalil larangan. Apalagi dalil, kalau kita lihat tak ada pun larangan daripada mengerjakan salat sebelum salat subuh. Kalau selepas salat subuh ada, sebelum salat subuh tak ada. Habis tu yang Nabi buat 2 rakaat, Nabi buat 2 rakaat, itu asasnya, tanpa melarang tambahan daripada 2 rakaat. Jadi itu pandangan kedua. Baik, itu asas yang biasa kita pegang, tuan-tuan sekalian. Tapi sebenarnya bila kita pergi kepada mazhab satu-satu, contohnya ada mazhab yang berpegang Nabi buat, itu kita buat, jangan tambah. Ataupun mazhab yang lain pula kata kita kena terbuka. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang mazhab itu pun saling bercampur antara satu sama lain. Satu mazhab yang berpegang dengan apa yang Nabi SAW buat, dalam tempat yang lain mereka juga menambah-nambah. Satu mazhab yang mana keras tidak boleh menambah-nambah, satu mazhab yang mana terbuka, boleh tambah dan boleh kurang. Dalam tempat yang lain mereka pula keras mengikut dalil yang ada. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, ya, mazhab Abu Hanifah juga dikenal pasti sebagai mazhab yang bercampur-campur penghujahan mereka. Dalam satu tempat mereka berhujah sekian-sekian, tapi peramalan di beberapa tempat berbeza dengan apa yang mereka hujahkan. Contohnya, dalam salat qasar, ulama Hanafi, tuan-tuan sekalian, hanya menyatakan wajib salat qasar, tidak boleh salat tamam. Kalau kita musafir itu, bagi mazhab Syafi'i, terbaik salat qasar, terbaik 2 rakaat. Namun boleh salat tamam, pahalanya kurang, terbaiknya 2 rakaat. Baik. Tetapi bagi mazhab Abu Hanifah, hanya 2 rakaat. Dan sesiapa yang menambah daripada 2 rakaat, faqad asa, dia telah melakukan sesuatu perkara yang maksiat, kerana berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi mazhab Abu Hanifah di situ kelihatannya agak keras, tuan-tuan sekalian. Tak boleh. Yang bolehnya 2 rakaat. Kerana apa? Kerana itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita nak kata 2 rakaat afdal, 4 rakaat boleh, cuba datangkan, ada tak Nabi berbuat demikian? Tak ada. Tapi di tempat yang lain, tuan-tuan sekalian, mazhab Abu Hanifah ni longgar pula. Dia bagi pula kelonggaran yang sebenarnya Nabi tak buat demikian pun mereka benarkan, ya. Ataupun Nabi larang, mereka buat juga walaupun Nabi larang. Kerana ada hujah-hujah yang lain pula, tuan-tuan sekalian, ya. Banyaklah contoh-contoh yang boleh kita lihat dalam soal penambahan mazhab Abu Hanifah ini. Contohnya, terang-terangan Nabi menyatakan kucing ini binatang yang bersih. Jilatan kucing pada bekas air itu boleh kita guna untuk berwudu. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, bila dikupas, jilatan kucing itu bermasalah, tak boleh digunakan. Jadi nampak gaya mereka keras pula. Nampak gaya mereka berbeza dengan hujah mereka. Selama ni mereka kata pegang yang Nabi buat, tapi tempat yang lain mereka berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begitulah mazhab yang lain, tuan-tuan sekalian. An-Nawawi sebagai contoh, mazhab Syafi'i. Nawawi dalam satu tempat dia pegang sungguh dengan dalil yang ada. Dalam satu tempat yang lain pula dia terlalu longgar. Sebagai contoh dalam bab jilatan khinzir, bagi dia tak ada pun hadis yang menyatakan jilatan khinzir boleh kita kena sama. Tak ada hadis. Jadi yang paling tepat ialah, kalaulah kita ada jilatan khinzir pada bekas air sebagai contoh, kita hanya basuh saja. Berbeza dengan 4 mazhab. Imam Abu Hanifah paling kurang basuh 3 kali, ya. Tapi bagi Nawawi basuh je lah bekas tu. Sebab tak ada dalil menyatakan jilatan khinzir bermasalah. Yang ada ialah jilatan anjing. Jadi Nawawi dalam bab itu kelihatan keras pula, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita lihat dalam bab yang lain, longgar banyak Imam Nawawi, ya. Contohnya Imam Nawawi membenarkan kita membaca sebarang doa dalam salat fardu, ya. Dalam salat fardu ni bacalah, tak baca doa apa pun, sama ada qiyam, ketika rukuk ataupun ketika sujud, tak ada masalah. Kerana ada hadis yang umum menyatakan kita boleh membaca doa bila sampai ayat rahmat, kita minta rahmat.
Bila sampai ayat azab, kita mohon jauh daripada azab. Jadi dia longgar pula di situ. Banyak lagi lah tuan-tuan sekalian, kita lihat kelonggaran dalam pandangan Al-Imam Nawawi itu sendiri, ya. Baik, jadi di sini kalau boleh saya rumuskan satu perkara, hampir kita tidak berjumpa dengan satu pandangan ulama yang mana dia maintain je dengan prinsip yang ada. Pasti ada dalam beberapa permasalahan dia berbeza dengan prinsip yang dia pegang. Hampir-hampir tak ada tuan-tuan sekalian. Kita jumpa dengan orang, dia pegang satu prinsip, dalam semua perkara dia mengikut prinsip tersebut. Yang kita nak jumpa. Pastilah mereka ada perbezaan yang prinsip-prinsip mereka tersebut. Setelah dikenal pasti dibuat kajian oleh ahli ulama. Sama ada namanya Al-Imam Nawawi, sama ada namanya Imam Abu Hanifah itu sendiri, mazhab yang lain pun tuan-tuan sekalian, mereka pasti berbeza dengan prinsip mereka dalam beberapa perkara. Dan benda ini hanya dikenal pasti oleh ulama-ulama yang membuat kajian, ataupun dikenal pasti oleh anak-anak murid dia yang belajar. Anak murid belajar cara lain, anak murid ni pula belajar lain. Jadi gabungkan pandangan anak murid yang ada, dilihat mana kelemahan dia, mana kekuatan dia dan sebagainya. Al-Imam Malik sebagai contoh tuan-tuan sekalian, berpegang dengan amalan ahli Madinah, pegang sungguh dengan pandangan ahli Madinah tuan-tuan, ya. Maka sebagai contoh, dalam bab pegangan ahli Madinah ini, tidak dibenarkan salat. Imam Malik berkata, kalau kita masuk ketika khutbah Jumaat, imam tengah khutbah, kita kena duduk. Kita kena duduk. Masa tu imam tengah khutbah. Bagi mazhab Syafi'i dan bagi mazhab Hanbali, walaupun tengah khutbah, kita kena salat 2 rakaat. Maliki dan Hanafi kata tak boleh, kita kena duduk. Baik, hujahnya kita ketepikan dulu. Imam Malik kata inilah amalan ahli Madinah. Yang mana dia tak jumpa amalan ahli Madinah ini, yang mana mereka solat apabila masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Walhal terang-terangan dalam satu hadis, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang besar, faqihus sahabah, yang memang tinggal di Madinah, yang dialah yang bertegas untuk menunaikan salat sunat tahiyatul masjid, walaupun Marwan bin Al-Hakam radhiyallahu anhu sedang menyampaikan khutbah, walaupun ada orang minta dia duduk, dia berkeras, dia nak laksanakan juga salat sunat tahiyatul masjid. Jadi di situ kita lihat Imam Malik dah berpegang dengan konsep ahli Madinah. Tapi bila dikenal pasti, ada juga berbeza dalam beberapa perkara dengan amalan ahli Madinah itu sendiri, menyebabkan Al-Laits bin Sa'ad rahmatullahi alaih menghantarkan surat yang panjang kepada Imam Malik, mengkritik pandangan Imam Malik, khasnya dalam kehujahan amalan ahli Madinah. Banyaklah panjang ceritanya tuan-tuan sekalian, ya. Satu lagi, ini pengalaman saya juga sepanjang kita dah tengok perbahasan-perbahasan yang ada. Kadang-kadang kita baca, dia sebut begini, kadang-kadang baca lain pula sebutan dia. Contohnya dalam salat sunat subuh menurut mazhab Abu Hanifah, wajib ke sunat? Mula-mula kita baca wajib, kemudian kita baca lain pula kata sunat muakkad. Saya tanya orang yang belajar di India, mazhab Hanafi, dia kata wajib. Saya tanya orang Bangladesh yang memang mazhab Hanafi, dia kata sunat muakkad. Jadi di situ kita keliru, mana satu pandangan dia yang sebenarnya. Jadi kalau kita baca satu kitab, mazhab Syafi'i sebagai contoh, dia sebut sekian-sekian. Kita baca pula kitab yang lain, juga mazhab Syafi'i, disebut lain pula tuan-tuan sekalian, berbeza. Kadang-kadang berbeza tu, kitab yang pertama kata, inilah pandangan Imam Syafi'i. Kitab kedua pun kata, inilah pandangan Imam Syafi'i, tapi berbeza pandangan. Ini menunjukkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah, ya, kedua-duanya pandangan Imam Syafi'i, tapi kena kenal pasti mana satu pandangan yang baru, mana satu pandangan yang lama. Yang kedua, ya, tapi itu hanya kefahaman anak murid Imam Syafi'i terhadap kalam Syafi'i. Bukan dia nakal pandangan Imam Syafi'i. Setakat dia belajar, dia faham gitu. Anak murid kedua pula, dia belajar, dia faham cara lain. Maka berbeza pandangan di situ. Ataupun yang ketiga, sebenarnya dia tersilap ataupun dia terlupa apa pandangan Imam Syafi'i yang sebenarnya. Dari situ, Imam Syafi'i pun kadang-kadang keliru ulama, mana satu pandangan dia yang paling kuat. Yang kedua pula begitu mazhab Imam Ahmad, dan tidak keliru. Imam Ahmad ni kadang-kadang
mengikut salah satu daripada dua pandangan. Inilah salah satu daripada tiga pandangan Imam Ahmad. Jadi mana satu pandangan dia tu antara tiga itu? Sehingga seorang ulama namanya Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf, dia cari apakah pandangan terbaik bagi mazhab Hambali setelah dikumpul ke semua maklumat. Maklumat pertama disebutkan dalam kitab sekian. Maklumat kedua disebut dalam kitab sekian. Mana pandangan yang paling kuat, itulah yang dikupas oleh Al-Mardawi sebagai contoh. Jadi panjanglah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita baca teks kitab kata gini, baca tempat lain berkata lain, itu perkara yang biasa tuan-tuan. Bukannya kita kata ulama kau keliru ke ulama celaru, tak. Itu pengajian mereka masing-masing. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan ialah solat sunat subuh ni, dia ringkas ke dia boleh panjang. Sekali lagi saya sebutkan, kita bukan nak bincang hukum, kita nak bincang nilai kehujahan mereka, apa konsep yang mereka gunakan. Tuan-tuan sekalian, mengikut pandangan hasilnya, dia ada dalam dia ada dua pandangan. Pandangan pertama pecah kepada tiga bahagian. Pandangan pertama kata solat sunat subuh kena ringkas, dia pecah kepada tiga bahagian. Pandangan kedua kata solat sunat subuh boleh dipanjangkan. Baik, solat sunat subuh kena ringkas. Pecahan yang pertama ialah tidak membaca apa-apa pun tidak mengapa. Tidak membaca apa-apa pun tidak mengapa. Satu, ataupun sekadar dibaca ringkas je, wal asr ke sebagainya. Pandangan kedua pula menyatakan solat sunat subuh hanya dibacakan Al-Fatihah, tidak dibacakan surah. Kalau kita baca surah lepas solat sunat subuh, makruh. Yang comelnya habis Fatihah, habis kita tulis rukuk. Itu pandangan Al-Imam Malik rahmatullahi alaih. Pandangan ketiga, pandangan Imam Syafi'i dan Hambali, iaitu solat sunat subuh elok kita baca Fatihah dan surah yang ringkas, dan mengikut sunnah Nabi, surah itu ialah surah Qul Ya dan surah Qul Huwallahu Ahad, ataupun Qulu amanna billah, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi dua ayat yang ringkas, ya. Jadi itu pandangan ketiga. Jadi mazhab pertama at-takhfif, ringankan salat sunat subuh. Tapi pada pandangan kedua yang dikaitkan dengan mazhab Abu Hanifah, yang dibahaskan oleh pengarang kitab ini namanya Abu Ja'far At-Tahawi, menyatakan paling baik kita panjang-panjangkan salat sunat subuh. Kita panjang-panjangkan salat sunat subuh, itulah yang terbaik, dan itulah yang dinakalkan daripada mulut ataupun ucapan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Jadi apa hujah mereka tuan-tuan sekalian, ya? Kalau orang yang kata salat sunat subuh ni tak baca apa-apa pun, dia hujah mereka, iaitu tak kuat pun. Tapi hujah mereka kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Yusalli rak'atai al-fajr rak'atain khafifatain hatta qula hal qara'a fihima bi ummil kitab." Rasulullah ni salat fajar 2 rakaat yang ringkas, sehingga saya tertanya-tanya, Nabi dibaca ke Ummul Kitab? Nabi dibaca ke Ummul Kitab? Itu je semayang. Jadi itu menunjukkan seolah-olah Nabi tak baca pun Ummul Kitab. Nabi baca surah yang ringkas je, ataupun apa ucapan yang ringkas. Itulah lahirnya pandangan mazhab yang pertama, yang menyatakan tidak perlu baca pun tidak mengapa. Kerana Ummul Mukminin pun keliru, Nabi baca tak baca Fatihah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tanyakan, siapa dia ulama golongan pertama ni? Jawabnya tak dikenal pasti siapa. Saya baca dalam beberapa kitab, ada 2 kitab sebut, dinukilkan oleh ulama sekian-sekian, bahawa ada pandangan menyatakan dalam salat sunat subuh tak perlu membaca apa-apa. Dinukilkan daripada ulama sekian-sekian. Itu bukan pandangan ulama tu, dia hanya menukilkan. Contohnya Abu Ja'far At-Tahawi pun dia nukilkan ada pandangan menyatakan kalau kita salat sunat subuh tak perlu baca apa-apa. Dia nukil tu, nukil daripada siapa? Tak diketahui tuan-tuan sekalian. Cuma adalah bunyi-bunyi ulama menyatakan tak perlu baca apa-apa pun tidak mengapa. Tetapi tidak dikenal pasti siapa ulama yang berpandangan demikian. Jadi di situ kita tolaklah pandangan mazhab yang pertama sangat mengelirukan, ya. Pandangan kedua ialah pandangan Imam Malik, pun berdasarkan hadis tadi. Sehingga saya tertanya-tanya, kata Aisyah,
Nabi ni baca tak baca umul kitab dalam kedua-dua rakaat? Maka kata Imam Malik, pandangan yang betul ialah solat sunat subuh hanya baca Fatihah, tidak baca surah. Hadis tadi menunjukkan Nabi solat ringkas, dan gambarannya solat ringkas itu hanya baca Fatihah. Baca Fatihah pun laju. Baca Fatihah pun laju. Bukannya baca Fatihah sebagaimana kita yang biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Seolah-olah Nabi baca mungkin 2-3 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalaulah tidak baca bersambung pun ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Dari itu gambaran ringkasnya. Jadi bagi Imam Malik, yang terbaik ialah kita meringkaskan dengan tidak membaca surah. Ini menunjukkan dalam solat sunat yang lain kena baca surah. Tapi saya perhatikan banyak orang juga tuan-tuan sekalian, bila dah solat sunat dia tak baca surah lepas Fatihah, dia terus rukuk. Itu satu kesilapan dan khilafus sunnah, menyalahi sunnah Nabi SAW. Kena baca surah tuan-tuan lepas solat sunat. Kalau solat sunat subuh, ya, itu ada perbahasan ulama. Dia solat satu-satunya solat yang kita tak baca surah ni satu je, iaitu solat jenazah, itu je. Solat yang lain semuanya baca surah, kecuali lah kalau kita jadi makmum, ya. Kecuali lah kita nak cepat sangat, orang dah tak hormat, kita dah lewat, itu cerita lain lah, darurat. Dalam keadaan biasa, semua solat sunat kita baca surah, kecuali solat jenazah dan solat sunat subuh ada perbahasan. Imam Malik kata tak perlu baca. Manakala pandangan yang ketiga pula tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i dan Hanbali, dibaca surah secara ringkas kerana banyak dalil yang dibawakan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi bagaimana Nabi SAW membaca surah Qul ya, Qul huwallah, Qul amanna billah, Qul amanna billah wa syahadu bi anna, dan Qul ya ahlal kitab dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan Nabi baca surah tetapi ringkas. Jadi berbeza dengan solat sunat yang lain, Nabi baca surah yang panjang. Tapi kalau kita gagal sama je, solat sunat subuh dengan solat mana-mana pun sama je, dia punya kadar panjang pendek dia tu. Tapi sebetulnya Nabi ni solat sunat subuh yang ringkas, yang lain tu panjang. Saya tak katakan tuan, saya sendiri sama je. Jadi masa balas tu, wal asri nak kena kausar je pilihan kita, ya. Nak baca Quran Allah rasa segan. Kita nak baca yang tu je. Jadi wal asri nak kena kausar. Kalau ada surah pendek lagi pun nak baca. Ataupun kita ambil surah yang panjang tapi pendek, ambil sikit je. Contohnya Ustaz tadi baca ayat sependek, kita pun baca wa ibadur rahman. Dalam satu dua ayat je, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, Allahu akbar. Mana paling pendek, mana itulah kita nak amalkan tuan-tuan sekalian. Cuma ada yang kata baca summa nazar terus rukuk, jangan ada, ya. Itu mempermainkan solat pula. Jadi di sini bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali, baca surah yang ringkas dalam solat sunat subuh, dalilnya terlalu banyak, disebutkan dalam kitab Majmu' Nawawi dan dikupaskan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Kitabul Mughni, juga rasanya dalam Kitabul Mughni. Tuan-tuan sekalian, bagi saya mazhab yang kata ringkas itu biasa. Maksud saya biasa ialah bukan biasa tu low class, tak. Biasa itulah yang kita dengar, ya. Itulah kita dengar solat sunat subuh mesti ringkas. Dan solat sunat subuh ringkas ini, itulah hadis-hadis yang digunakan. Sudah biasa kita mendengarnya. Cuma saya sendiri secara pribadi tidak pernah mendengar ulama kata solat sunat subuh boleh panjang. Sehinggalah saya baca kitab Syarah Ma'anil Asar, kemudian saya lanjutkan kepada beberapa kitab yang lain, khasnya kitab dalam mazhab Abu Hanifah. Baru kita faham, dalam mazhab Hanafi juga digalakkan solat sunat subuh itu dipanjang-panjangkan atau tuwil, ya, dipanjang-panjangkan. Contoh di sini apa yang disebutkan oleh Al-Tahawi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyus salawati afdal, qala tulul qiyam. Ini hujah Hanafiyah. Hujah yang pertama ialah Nabi ditanya apakah bentuk solat yang terbaik, maka jawapan baginda ialah tulul qiyam, panjangnya qiyam, lamanya qiyam.
Ataupun dalam riwayat lain tulul kunut. Kunut itu kata Imam Syafi'i ialah qiyam, ya, walaupun ada ulama bahas, ada yang kata sujud. Jadi solat yang paling baik ialah tulul qiyam. Maka kata Abu Hanifah, kata mazhab Hanafi, kalau solat yang terbaik itu ialah tulul qiyam, dan berdasarkan hadis yang ada, solat sunat subuh adalah ranking solat sunat yang terbaik. Dan kita tak jumpa satu hadis, tuan-tuan, walaupun solat hari raya lebih tinggi kedudukan daripada solat sunat subuh. Solat witir pun kebanyakan ulama kata lebih tinggi daripada solat sunat subuh, walaupun ada ulama kata solat sunat subuh lebih tinggi daripada witir. Solat tahajud pun lebih tinggi daripada solat sunat subuh. Tapi kita tak jumpa dengan satu hadis yang menyatakan Nabi bersungguh-sungguh dengan solat itu, kecuali dalam bab solat sunat subuh. Dalam solat sunat subuh je. Contohnya kata Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai' min an-nawafil ashaddu mu'ahadatan minhu ala rak'atayn qabla al-fajr. Nabi tak bersungguh-sungguh dalam berpegang dengan satu pun salat sunat kecuali dalam salat sunat sebelum subuh. Ashaddu mu'ahadah, Nabi sungguh-sungguh pegang. Tapi dalam salat tahajud dan sebagainya tak disebut Nabi bersungguh-sungguh tahajud. Walaupun ialah Nabi tak tinggal tahajud, dan tahajud lebih tinggi kedudukan. Tapi nak kata salat sunat subuh ni tinggi kedudukan, asyaddu mu'ahadah, Nabi pegang sungguh. Kalau salat sunat subuh itu tinggi kedudukan, maka salat sunat subuh lah yang paling baik untuk kita apply hadis tulul qiyam, panjangnya atau namanya berdiri. Jadi namanya berdiri itu lebih sesuai untuk kita apply dalam bab salat sunat subuh, kerana dia adalah salat sunat terbaik. Salat sunat terbaik mesti dilakukan dengan cara yang terbaik. Cara terbaik melaksanakannya ialah tulul qiyam. Ini hujah mazhab Hanafi, ya, disebutkan oleh Tahawi. Satu. Yang kedua, tak ada pun larangan daripada memanjang-manjangkan salat sunat subuh. Yang hadis kata Nabi solat pendek belaka, tuan-tuan sekalian, itu semuanya cerita sahabat, bukan cerita Nabi. Nabi tak pernah pun kata salat sunat subuh mesti pendek. Nabi tak pernah kata, tuan-tuan sekalian. Tak jumpa hadis itu. Yang kita jumpanya ialah hadis daripada para sahabat menceritakan ringkasnya salat sunat Nabi ini. Dan hadis itu boleh dikatakan paksi ataupun midalnya ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun ada juga sahabat lain yang nukil, tapi yang pastinya Ummul Mukminin. Kerana Nabi bila dia solat sunat subuh, dia solat di rumah, tuan-tuan. Dia bukan solat di masjid. Jadi orang yang tengok Nabi solat sunat di rumah ni, dia ada isteri Nabi. Tapi persoalannya, dia nak cerita ni Aisyah, dia nak duduk cerita ni. Adakah Nabi Muhammad di setiap pagi berada di rumah Aisyah? Tak. Ada masa Nabi duduk rumah Aisyah, ada masa Nabi duduk rumah orang lain. Jadi Aisyah tengok sekali-sekala. Itu pun dalam keadaan Nabi sekali-sekala pergi rumah Aisyah tu, kata Ummul Mukminin, kalaulah Nabi salat sunat subuh dan aku tidak tidur, maknanya aku boleh semayang. Nabi lepas semayang salat sunat subuh, Nabi sembang dengan aku. Kata Aisyah, Nabi sembang dengan saya. Tapi kalau Nabi salat sunat subuh dan saya tidur kerana saya uzur tak boleh salat, maka lepas salat sunat Nabi akan berbaring seketika untuk berehat. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya ada masa Aisyah pun tidur ketika Nabi duduk rumah dia tu, masa subuh. Jadi masa dia tengok, ada masa dia tak tengok, tuan-tuan sekalian. Jadi di sini bagi mazhab Abu Hanifah, tak ada larangan ataupun tak ada satu ketentuan khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan cerita-cerita orang sahaja, maka boleh kita panjangkan salat sunat subuh. Apa lagi tulul qiyam tadi, hadis yang menyatakan tulul qiyam. Itu yang kedua. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni disebut, "Rubbama qara'tu fi rak'atay al-fajr hizbi min al-Qur'an, fa bihadha na'khudh la ba'sa an yatala fihi al-qira'ah. Wa hiya 'indana afdal min at-tafsir, li'anna dhalika min tuli al-qunut alladhi faddalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi at-tatawwu' 'ala ghairihi." Kalau saya baca satu hizib Al-Quran dalam solat sunat subuh, satu hizib berapa muka surat ya tuan-tuan? Saya tak biasa hizib 4 muka surat ke? Dalam 3-4 muka surat lah ya.
Kalau saya baca satu hizib dalam salat sunat subuh, itu lebih saya sukai, ya. Kerana itulah yang afdal daripada memendek-mendekkan salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulul qiyam tadi, salat dalam keadaan panjang. Begitu juga Ibrahim An-Nakhai, ulama yang besar. Idza tala al-fajr fala salata illa rak'atayn allatayn qabla al-fajr. Qultu ya Ibrahim, aqila fihi min qira'ah? Qala na'am in syi'ta. Kata Ibrahim An-Nakhai, apabila terbit fajar, maka tak ada salat yang lain melainkan salat sunat fajar sahaja. Maka kata Hammad ni terguru kepada Imam Abu Hanifah, saya bertanya kepada Ibrahim, bolehkah kita panjangkan bacaannya? Kata Ibrahim, na'am in syi'ta. Ya, sekiranya kamu mahu. Jadi tuan-tuan sekalian, satu lagi maklumat yang saya dapat daripada kitab Faidul Bari Syarah Bukhari oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri, ulama India. Beliau sebut ada maklumat menyatakan kalau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal salat tahajud, maka beliau akan panjang-panjangkan salat sunat subuh sebagai jalan ganti. Dan itulah yang dilakukan oleh beberapa ulama, termasuklah tak silap saya Al-Hasan Basri, yang mana mereka pun memanjang-manjangkan salat sunat subuh jika mereka terlepas salat tahajud. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, ya, kita dapat lihat bagaimana ulama Hanafi punya hujahnya dia luar daripada perbincangan biasa. Dia ambil beberapa hadis yang lain untuk menyokong. Tapi di sini setelah kita lihat, ada yang kata pendek, ada yang kata panjang, tiba-tiba ada pula maklumat-maklumat yang pelik tuan-tuan sekalian. Sebagai contoh, ya, maklumat yang pertama yang agak pelik ialah, saya tengok dalam kitab Maulana Syarbil Usmani Fathul Mulhim Syarah Muslim, juga ulama Hanafi, Maulana Syarbil kata ada orang mengaitkan bacaan panjang dalam solat sunat subuh dengan mazhab Hanafi. Ada orang kata mazhab Hanafi ni suka panjang-panjangkan solat sunat subuh, ya. Dan sesuai, kerana mazhab Hanafi itu dia semasa subuh lewat. Jadi panjangkan solat sunat subuh, semasa subuh pun lewat, sesuai. Tetapi saya tidak jumpa pun dalam kitab mereka yang menyatakan kena baca panjang. Kata Maulana Syarbil, orang nak kata mazhab Hanafi kata baca panjang salat sunat subuh. Saya sendiri walam ajid min kutubihim, tak jumpa kitab-kitab mereka yang menyatakan kena baca panjang. Itu kata Maulana Syarbil. Jadi sini kita dapat lihat bagaimana Maulana Syarbil, ulama Hanafi yang cukup hebat tuan-tuan sekalian, pun merangkui betul ke mazhab Hanafi berpandangan demikian. Dan beliau antara ulama yang kuat mempertahankan mazhab Hanafi, membetulkan semula silap faham orang terhadap mazhab Hanafi. Orang kata mazhab Hanafi sekian-sekian, padahal tidak. Orang kata Ibn Hajar Asqalani kata mazhab Hanafi ni suka kalau kita bawa jenazah tu dalam keranda kita berlari. Kata Maulana Syarbil, mana ada kena berlari, berjalan laju je. Tak ada satu kitab mazhab Hanafi pun kata kena berlari, walaupun berlari-lari anak. Jadi tuan-tuan sekalian, Maulana Syarbil dia pertahankan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak pernah pun kata kena sembahyang panjang. Itu kata Maulana Syarbil. Cuma saya secara peribadi, tapi sebab Maulana Syarbil dah tak ada dah. Kalau Maulana Syarbil ada, dia datang ke Malaysia sebagaimana Ki Salman datang hari ni kan, tuan-tuan maklumkan, Ki Salman Raja Saudi datang, jadi esok di UM, ya, dapat ijazah kehormat. Nak tanya juga Maulana Syarbil, Syekh kata tak jumpa dalam mana-mana kitab. Bagaimana dengan kitab pegangan utama mazhab Hanafi ini? Iaitu kitab Syarah Ma'anil Asar oleh At-Tahawi. Tengah-tengah Tahawi duk bertahan bacaan panjang ni. Jadi itu saya pelik. Maulana Syarbil kata tak ada kitab bincang tentang panjang ni dalam mazhab Hanafi. Ini tuan-tuan, Tahawi ini ibarat Nawawi dalam mazhab Syafi'i, ibarat Ibn Qudamah dalam mazhab Hanbali, ibarat Ibn Abdul Bar dalam mazhab Maliki. Ialah Tahawi. Macam mana tiba-tiba kata tak ada dalam kitab bincang kena salat panjang, sedangkan Tahawi duk bertahan bacaan panjang, tuan-tuan sekalian. Jadi itu yang saya keliru. Apa maksud sebenar Maulana Syarbil Usmani? Kita tak tahulah maksud sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Takkan kita belajar kitab Syarah Ma'anil Asar, kerana di India Syarah Ma'anil Asar dibaca sampai habis.
Syarah Ma'anil Asar ni dah ada dalam 5 jilid. Baca sampai habis. Lepas belajar Syarah Ma'anil Asar oleh Tahawi, dia baca pula Syarah Mushkilul Asar yang berjilid-jilid panjang, berapa sampai sini kot, ya. Lagi panjang. Dia belajar sampai habis. Dan pengajian di India, dia mandi dan sebagainya, Syarah Bukhari sekali setahun, Syarah Muslim pun sekali setahun. Baca Bukhari tu dari awal sampai habis sekali setahun, tuan-tuan sekalian. Takkan Maulana Syabir sebagai syekh besar tak jumpa maklumat dalam Tahawi? Jadi saya tidak faham apa maksud sebenar Maulana Syabir tadi. Adakah tak jumpa tu tak jumpa kat mana, ataupun bagaimana maksud dia? Wallah a'lam. Pandangan yang kedua, maklumat yang agak pelik ialah dalam keadaan Tahawi, ulama Hanafi duk bertahan bacaan panjang, tiba-tiba Tahawi sendiri mendatangkan contoh yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang menjadi ikutan dalam mazhab Hanafi. Ini sahabat Nabi nombor 1 dalam mazhab Hanafi, dialah ikutan nombor 1, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bawa sikit Ibrahim Nakhai, itulah rujukan utama mereka. Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan sekalian, kata Tahawi, kana bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi rak'atayn qabla as-subh qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Adalah Ibnu Mas'ud membaca dalam 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat subuh, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kemudian dari Ibrahim An-Nakhai sebut anna ashab Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaf'aluna dzalik. Murid-murid Ibnu Mas'ud memang berbuat demikian, yakni baca kuliah dan qul huwallah. Dan di situ pelik. Rujukan utama dalam mazhab Hanafi, Abdullah bin Mas'ud baca kuliah dan qul huwallah saja. Tiba-tiba Abu Hanifah dan ulama lain pun sokong bacaan panjang. Jadi inilah yang mengelirukan tuan-tuan sekalian dalam mazhab Hanafi itu sendiri. Ya, wallahu a'lam lah. Mengikut Ibn Abdul Bar, dan saya sokong pandangan Ibn Abdul Bar, ini pilihan saya. Tuan-tuan boleh memilih pandangan masing-masing. Ibn Abdul Bar setelah didatangkan pandangan-pandangan ulama, beliau membuatkan satu rumusan. Pandangan terbaik dalam bab ini ialah pandangan Imam Syafi'i dan pandangan Imam Malik. Dan sebenarnya termasuk sekali pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu sunatnya baca kuliah dan qul huwallah, namun dalam keadaan tertentu tidak membaca pun tidak mengapa. Mana ada 2 sunat. Baca surah pendek kuliah qul huwallah sunat, tak baca surah pun sunat. Dan saya secara peribadi pun banyak kali tuan-tuan sekalian, salat sunat subuh tak baca surah. Kerana apa? Kerana kita nak kerja awal qomat. Orang nak qomat dan kita terlewat, kita pun salat sunat subuh tak baca surah. Ataupun orang dah azan kat surau, kita baru start naik kereta. Start naik kereta, kita pun masuk rumah balik, kita pun salat 2 rakaat subuh tapi tanpa baca surah, kerana kita nak kejar rakaat pertama dengan imam di surau sana. Jadi ambil masa tu, nak kena bawa kereta tu, keluar kereta, kemudian nak pakai kereta tutup, semua nak kacau masa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, yang terbaik baca surah pendek. Kadang-kadang kita tinggalkan apabila kita menghadapi keadaan mendesak. Wallahu a'lam. Mungkin ada 1-2 soalan, kalau tak ada boleh kita tutup. Dia sebenarnya dalam bab waktu solat ini, Imam Abu Hanifah dia ada perbezaan dengan 3 mazhab yang lain. Baik. Satu perbezaan dalam menentukan waktu afdal, dan satu lagi perbezaan dalam menentukan waktu masuk. Kalau kita waktu isyak ni masuk, dalam pukul dah masuk 8.39 masuk. Tapi tempat tuan-tuan dah sampai sini kan, kita tak berhenti dah apa 8.39 masuk. Mazhab Abu Hanifah tak masuk lagi. Kita masuk ni tuan-tuan, kita masuk kita masuk maghrib apabila matahari terbenam. Tapi bila matahari terbenam, cahaya ada lagi, iaitu cahaya merah, syafaq ahmar. Jadi bagi kita maghrib dah masuk. Bagi Syiah maghrib belum masuk. Maghrib masuk apabila hilang cahaya merah di sebelah
barat ke timur? Di sebelah barat? Di sebelah timur. Barat ke timur? Saya tertukar lah. Barat. Sebab dia ada dua. Cahaya merah kelihatan di timur, cahaya merah kelihatan di barat. Dia salah satu je lah. Yang mana satu hilang dulu? Timur hilang dulu ke barat hilang dulu? Mesti timur hilang dulu kan? Rasanya cahaya merah di timur hilang dulu, barulah dia masuk waktu maghrib dia. Dia lewat sikit kalau ikut Syiah. Tapi dibolehkan, kata ulama Syiah, dibolehkan salat maghrib apabila matahari terbenam. Okey, isyak. Bagi mazhab kita, isyak masuk apabila cahaya merah di sebelah barat hilang. Cahaya merah di barat hilang je, maka masuklah waktu isyak. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia tak setuju. Dia bukan selepas cahaya merah hilang, dia kena lepas cahaya putih hilang. Dia ada cahaya putih satu lagi. Tapi tuan-tuan kalau tengok kat luar tu, payah macam mana satu cahaya putih. Langit kita ni kotor sangat dah. Dia ada light pollution, pencemaran cahaya yang sangat teruk ya. Kita mungkin kena pergi ke Sabah, ke Sarawak, pergi ke Indonesia, kawasan-kawasan pedalaman, kita boleh tengok lagi langit yang cantik. Jadi di sini, hilang cahaya putih di langit, jadi aswad, hitam sepenuhnya, barulah masuk waktu isyak. Jadi Abu Hanifah lewat sikit. Satu. Yang kedua, memang mereka berpegang berdasarkan beberapa hadis. Salat subuh, salat asar, sunat dilewatkan. Sunat dilewatkan. Yang tu mereka semayang lewat. Mungkin subuh sekarang mereka semayang pukul 6.40 kot. Tak tahulah sekarang berapa mereka semayang. 6.40 begitulah. Kita 6 subuh dah semayang dah. Mereka dalam 6.30, 6.40 baru semayang. Kalau asar tu mungkin dalam kat 6 kot mereka semayang. Saya difahamkan dalam pukul 6 di Masjid India mereka semayang. Kerana ada hadis yang menyatakan demikian. Tapi hadis ni saya tak ingat ya, Allah Alam. Kita semua awal waktu. Ya. Isyak sebenarnya terbaik dilambatkan. Itu hanya teori. Praktikalnya awal waktu juga. Kalau kita tengok berbahasa ulama' kesimpulannya teori memang lewat isyak terbaik. Tapi tak ada siapa pun nak semayang isyak lewat tuan-tuan sekalian. Kalau buat kat sini, satu malam saya yakin berjaya. Besok kita buat ramai-ramai. 9.30 baru salat Jumaat. Oh, semua semangat. Masa yang kedua, oh macam mana ni? Bola lagi ni satu ni. Nak 9.30 lewat habis. Satu separuh masa dah habis dah. Jadi dia kacau sebab tak ada orang larat lewat. Jadi teorinya, ya. Tapi praktikalnya, Nabi pun tak buat. Nabi pernah buat sekali dia buat. Sahabat tunggu, Nabi baru keluar. Kemudian ni Nabi tak buat lepas tu. Semayang standard daripada waktu yang sama. Nak ceritanya sukar untuk mengumpulkan orang. Yang keduanya, kerana bila lewat, bila dalam malam, makin khusyuk. Tapi kita tak ada tuan-tuan sekalian. Makin mengantuk. Tak ada khusyuk-khusyuk lah. Jadi kerana kita berbeza dengan kehebatan sahabat tu, maka kita pun macam biasa lah. Itu saja. Macam salat subuh. Salat subuh tu kenapa nak lewat ke nak cepat? Maka kata Maulana Anwar, pandangan paling syok sekali tuan-tuan sekalian. Kita tengok masyarakat sekarang dah. Hanafi kata lewat, Maulana Anwar Hanafi. Dia nak pertahankan mazhab Hanafi ni. Kita tengok keadaan sekarang. Ada ke orang mampu salat subuh awal-awal? Tak mampu. Kita lewatkan, biar orang ramai. Jadi ada masa kita lewatkan, ada masa kita awalkan. Tapi sekarang dah tuan-tuan, weekdays jangan lewat, orang pergi kerja, jam. Tapi weekend, why not kita lewatkan? Kita umumkan weekend kita semayang 60 tuan-tuan. Baru lewat pun datang, 60 baru semayang. InsyaAllah ramai dan sikit datang semayang. Tapi nak syukur insyaAllah orang bangun dah. Cuma cerita kalau subuh pukul 5.40 tuan-tuan, macam dulu. Kalau kita bertegas 5.40, 5.45 nak semayang subuh, ramai orang terlepas. Jadi kenapa kita tak anjak sikit? Khasnya pada weekend lah. Kalau weekdays tu kita buat macam biasa lah. Weekend tu nak syukur kita semayang pun boleh sebenarnya. Ataupun 9 minit baru kita semayang. Kalau nak subuh tu pukul 5.40 ceritanya. Bagi Maulana Anwar, dia setuju melihat kepada keadaan masyarakat. Wallah a'lam. Solat subuh itu jadi 2 rakaat, kata Aisyah, kerana kena panjang lah ceritanya. Orang tanya kenapa solat subuh 2 rakaat?
Solat subuh dikekalkan 2 rakaat kerana dia terlalu panjang. Kalau buat 4 rakaat memang tak sempat dah jawabnya, kalau mengikut kaedah Nabi. Tapi kalau ikut kaedah kita, sama je, 2 ke 4 ke 3 ke, sama je dia punya panjang dia. Ikut kaedah Nabi, solat subuh ni standard bacaannya surah Qaf bagi 1 rakaat. Surah Qaf ni hampir 3 muka surat. Jadi itu standard dia. Bacanya tartil, bukan baca laju. Kalau imam tempat saya ni solat sunat subuh Jumaat tak mengantuk, laju dia baca. Kita relax je. Kalau ada orang lain jadi imam mengantuk juga. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi baca tartil 1 rakaat surah Qaf ibaratnya. Jadi solat subuh kerana terlalu panjang, maka solat subuh hanya jadi 2 rakaat. Itu cerita Ummul Mukminin Aisyah. Dulu saya cerita pada tuan-tuan, asal solat ni 2 rakaat semuanya kecuali maghrib 3 rakaat. Bila hijrah ke Madinah, barulah jadi 4 rakaat. Dia kekalkan maghrib 3 rakaat kerana dia witir waktu siang, sebab dia dekat dengan siang. Dia kekalkan subuh 2 rakaat kerana sifat solatnya panjang, tak boleh jadi 4 rakaat, nanti menyusahkan orang. Itu ceritanya. Itu basic dia begitulah. Baik, saya rasa boleh berhenti di sini. Tuan-tuan sekalian, kita buat satu kesimpulan saja. Kesimpulannya, langkah terbaik yang boleh kita amalkan berdasarkan sunnah yang terang dan kebanyakan ulama ialah pandangan Imam Syafi'i, Hambali dan juga Maliki tadi. Dan disokong oleh kebanyakan Ahnaf juga sebenarnya, kebanyakan Hanafi, iaitu diringkaskan hanya dibaca kuliah dan qul huwallah, ataupun dibaca lagi ayat yang lain, tu ada pilihan yang lain. Dan contohnya ambil sunnah Nabi tadilah, kuliah dan qul huwallah ataupun qul amanna billah qul ahlul kitab. Satu. Rumusan yang kedua yang terakhir ialah ini menunjukkan kepada kita tidak semestinya solat yang ringkas kurang pahala. Tak semestinya begitu. Kita tak boleh faham solat ni bila panjang je dapat pahala banyak, bila ringkas dapat pahala sedikit. Itu tak semestinya begitu. Dalam solat sunat subuh, dia comelnya ringkas. Maka sesiapa yang ringkaskan solat subuh lebih panjang pahalanya insya-Allah daripada orang yang memanjang-manjangkan solat sunat subuh. Kerana kerana dia ittibai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya. Saya minta maaf di atas pada kesilapan dan semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum